Assalamualaikum guys. Hari ni kita merempit-rempit jalan kampung. Kita nak pergi ke Bazar Ramadan Tendung. Jom kita tengok apa ada dekat Ramadan Tendung. Okey, kita dah sampai ke Bazar Ramadan Tendung. Macam mana? Bazar Ramadan apa? Kampung Tendung. Oh, air soya, pati soya ada juga kat sini. Ni apa dia ni? Orang batu ramai ni. Oh, akok ah. Akok biasa, akok pandan. Oh, ya akok bos. Oh, ini ada juga apa ni? Oh. Nasi kabu. Sedap nasi kabu. Panjang beratur ni. Laku ni. Coconut shake ni takoyaki. Air kelapa. Ada waffle. Air kelapa. Air nyo. Dua. Ada gula. Hak manis ya. Hak manis. Coconut shake ada. Air kelapa. Kelapa muda. Okey. Scan boleh dek? Ni kita tengok pula bermacam-macam jenis kuih-muih vendor. Kuih-kuih. Siapa minat kuih-kuih je nak. Pasar ni, bazar ni dia tak berapa besar. Mutabak sini nasi kukus abeli. Dia bazar ni tak besar sangat. Kecil tapi okey lah. Boleh lah kalau tak nak bersesak-sesak kan. Ni steamboat kat sini. Steamboat. Ni jenis-jenis goreng-goreng. Apa dia kan? Namanya apa? Benda apa ni? Ha? Colek malah. Oh, colek malah. Siap. Nasi ayam moklong. Nasi ayam moklong dengan nasi kaumok. Tengok. Nasi ayam dengan nasi kaumok. Molek beres kau. Sini ada tahu bergedil sedap doh. Tahu dia gini. Tahu gede. Dengan air pada air sini. Ni nasi kukus Cik Moh. Nasi ayam, roti john cheese ketagih. Wow. Roti john laku dia. Roti john cheese ketagih. Wow. Ni air, macam-macam jenis air ada. Hah? Macam-macam. Oh, air banyak. Beratur ke? Boleh mana pun boleh. Dada. Dada boleh. Dada. Dada. Air dada bos. Nasi air dada kita beli. Kak Long nasi air. Nak beli? Banyak tu je. Jadi dah masak. Boleh lah. Buat rasa-rasa. Saya beli sudah. Bubuh. Okey guys. Guys, hari ni beli tak banyak guys. Sebab dah masak dah kat rumah. Beli sikit-sikit kat rumah buat nasi kabu. So, jangan lupa support Bazar Ramadan. Dah tak tinggal berapa hari lagi. Tak tahu video ni nak sampai ke tak untuk orang Kelantan. Orang Kelantan tahulah bazar ni. Untuk anak-anak perantauan. Anak-anak perantauan. Bazar apa tu nama dia tu? Kubang Siput ke apa tu? Kubang Sepat. Tendung dekat dengan sekolah Tendung ni. Bye. Jangan lupa like, komen dan share. Support kami. Follow TikTok dan juga bertemu.